3 keping ni 10,000. Okey. Abang ni dari mana abang? Dari Betong. 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 Okey, dia datang jual saya ni tengok. Kapau layak $1, semua nombor 8 punya. Lepas tu kebau 1 keping sama queen $50 1 keping. 3 keping ni tadi saya sudah deal sama dia lah. 3 keping ni 10,000. Okey, abang. Boleh? Ha? Okey ah? 10,000 bagi. Kalau ada duit macam ni datang Sarawak sini. Saya sekarang buat loso. Malaysia saya pun ada 5 kedai. Semenanjung sana ada 5 kedai juga. Tengok video saya. Kalau siapa ada duit macam ni yang nombor semua sama, saya beri harga tinggi. Okey? Thank you abang. Okey, makan. Akai wang lama. Ini bukan 5,000 lebih meh barang. Ini boleh bagi 10,000. Satu abang ni datang join saya pakai wang lama sini Sarawak $10 tapi sudah laminate lah. Sudah losaknya Lepas tu ada ini RM1. Nombor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, abang padu ini barang abang. Barang ini padu Abang nak jual berapa ini? Semua berapa? Semua berapa mau jual? 5,000 lebih lah. 5,000 lebih. Kenapa mau jual 5,000 lebih? Ini siapa punya barang? Lama punya barang saya. Sudah beli lama? Ya. Mau jual 5,000 lebih saja? Ini bang? Yalah, pakai datang memang jual sudah. Oh, tak ada. Ini bukan 5,000 lebih punya barang. Ini boleh bagi 10,000 punya barang. Oh, biasa. 10,000. 10,000 boleh? Tengok dia mau minta 5,000 lebih tapi ini barang bukan 5,000 lebih. Saya bagi dia 10,000. Okey? Ini saya sudah kiramnya lah. Okey. Oh my god. Wow. Angkat tinggi boleh. Boleh. Okey. Masa kai? Akai wang lama. Ada simpan duit ni sangat lama. Tapi ini duit ni tidak laku meh, ni semua biasa punya. Tapi saya tak pernah terfikir lah ada laku ke tak ada laku kan. Okey. Dulu saya kerja, so sekarang saya berniaga lah. Berniaga tepi jalan kan. Berniaga tepi jalan. Dia datang dari Shah Alam. Okey. Lepas tu baru ini 25 hari bulan. Itu bandar raya dia semua angkut saya tau. Siapa? Majlis bandar raya. Oh. Dia semua angkut semua. So saya kena cari kerja baru lah. Lepas tu saya selalu tengok Facebook Akai punya wang lama. Ya, saya memang beli wang lama. Shah Alam kan. So saya cari yang Selangor punya area. Lepas tu bila datang kan saya pun tak pastilah duit boleh guna ke tak boleh guna sebab saya selalu tengok scroll kan. Ada duit lama. Lepas tu hari tu ada satu Akai bantu. Itu abang Melayu, dia anak 6. Duit dia tak laku tapi Akai bantu dia. So saya cubalah cakap ayo macam mana nak balik. Tadi saya cari tau Grab hantar depan sana tau bos. So saya betul kalau ikut boleh pergi tempat lain tapi saya cakap tak apalah Shah Alam Puchong dekat. Saya datang lagi hujan dia ada satu anak saya. Mana? Sekejap. Sama anak Lagi kami naik kancil aja. naik kancil. Lepas tu dari sana ambil Grab RM11 mari Akai punya tempat dia drop depan. Saya pusing itu building tanya orang. Tapi ini akan simpan dulu sebab ini biasa punya. Memang tak laku. Lepas tu Sedih lah saya. saya sini bantu akak 150. Kalau up sikit tak boleh ada 200. Ini saya bantu saja. Bantu banyak saya pun tak mampu kan. Sebab saya banyak orang perlu bantu. Betul. Tapi saya dalam hati fikir duit saya ni laku ke tak laku. Saya Tak laku. Ini saya bantu 150. Ya. Sebab banyak orang perlu saya bantu. Okey. Ini bantu sikit saya mampu saya bantu. Okey. Lagi mau tengok kereta tak tahu apa problem sebab tadi bau hangit. Mau harapkan akak dipermudahkan segala urusan. Saya pun sama, moga bisnes akan semakin maju. Okey, thank you akak. Terima kasih banyak. 3 keping saya bagi akak 10,000 boleh? Apa saya boleh bantu kak? Saya dari Pulau. Kami dari Pulau. Pulau mana pulau? Sini Sandakan. Tanjung Halus itu. Okey.
Ba. Saya datang sini. Nak join duit lama kan? Ada bawa. Inilah. Akai tengok saja dulu lah. Boleh. Kami jauh-jauh datang kan? Ui, ini duit Sabah ni. Ya. Duit Sabah siapa punya? Kawan dia punya. Kawan punya lah. Kawan punya. Kami jauh-jauh banget. Dari Pulau Tanjung Baru naik bot. Oh, ini $1 duit Borneo dulu punya. Oh, ini $10 besar punya. Oh, ini. Oh, duit besar. Walaupun kondisi banyak telur lah. Ada lubang juga. Kondisi. Ya, betul lama punya. Ini saya memang ada beli duit Sabah ni semua saya ada beli duit Borneo ni. Okay, kalau ini kondisi cantik boleh pergi lebih $10,000. Tapi ini biasa sikit. Kondisi kurang elok sikit. 3 keping. Saya bagi akak $10,000 boleh. Okey ya? Boleh ya? $10,000. Okey, $10,000 sini. Okey lah. Adik happy ke adik? Okey lah. Adik happy ya adik? Bilangkan dari pulau. Barangnya. $10,000. Ini sebenarnya ni duit Sabah, duit Borneo besar punya. Ini yang paling mahal ya. Lepas tu ada lagi 2 keping ni $1. Ya. Okey, ini kakak simpan. Ini saya simpan Nanti ya. Saya suruh sama staff escort kakak keluar Okey, thank you kak. Okey, thank you Okey. Akai Wang Lama。你是阿凯是吗？对。这边你是不是有在找着这种1块钱的旧钞票？ Bagi saya tengok dulu. Boleh. Betul ya. Ini saya cari ya. Saya beli 2,500 sampai 5,000 satu keping ikut kondisi lah. Wah, banyak keping sini ya. Ni jangan tak tahu lah. Saya punya ibu simpan sampai sekarang. Lepas tu you punya ibu suruh you datang jual ya. Betul. Sekejap saya cek kondisi dulu ah. Boleh. Ini sudah kena ingat ini. Oh, banyak keping ah. Sini semua saya bagi 10,000 boleh ya. 4 keping saya bagi 10,000 boleh ya. Ada yang okey sikit. Tapi yang ni dua dia kondisi kurang baik sikit lah. 4 keping ni saya bagi 10,000 boleh tak? 早一点可以吗，老板？tolong sikit，我家里需要用到钱。家里要用到钱是吗？是。去到完年你多一个1000块啊。Semua tambah lagi 1,000 lah. Sebab you kata you punya keluarga perlu gunakan duit kan. 11,000 semua boleh ya? Boleh. Confirm ah? Nak cash kan nak transfer? Cash. Sekejap saya ambil duit ya. Boleh. Sini 10,000, sini 1,000, 11,000 sini. So ini you simpan. Ini saya simpan lah 4 keping ni saya bagi you 11,000 lah ha. Boleh. Okay ya, thank you ah. Thank you. Ni bagi you Myanmar ah. Okay. Confirm betul ah. 11,000 sini, you mau kira pun boleh, tak mau kira pun sudah betul ya ini 11,000. Boleh lah. Saya. Ini simpan lah ah. Okay. Okay. 不要乱花钱啊，拿回去给家里啊。谢谢老板。